pada pagi ini diadakan dan menyampaikan surat kuasa merawatan kepada guru-guru yang telah diberi amanah sebagai guru disiplin serta diberi kuasa merawatan untuk melaksanakan hukuman wafat terhadap murid selaras dengan peruntukan di bawah peraturan disiplin sekolah tahun 1959 dan garis panduan semasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada hari ini kita berkumpul dalam majlis penyerahan surat kuasa merotan. Majlis ini bukanlah satu simbol kekerasan dan bukan juga bertujuan untuk menakut-nakutkan murid. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk penegasan bahawa pengurusan disiplin di sekolah dilaksanakan secara teratur, berlandaskan peraturan dengan penuh tanggungjawab. Hadirin yang dihormati, kuasa merotan diwujudkan dalam sistem pendidikan sebagai satu langkah kawalan disiplin bagi kesalahan-kesalahan tertentu yang serius. Ia bukan hukuman pertama dan bukan juga pilihan utama. Sebelum sampai ke tahap merotan, pelbagai pendekatan telah dan akan dilaksanakan. Contohnya cikgu-cikgu akan bagi nasihat dahulu, teguran, kaunseling dan perbincangan.